Seperti biasa, apabila angka episod ulasan Rock Kapak masuk ke angka puluh-puluh, gua akan cuba sajikan dengan episod-episod istimewa. Kali ini untuk episod ke-140, gua bawakan salah satu gagasan rock yang pernah wujud di zaman Rock Kapak dahulu. Itulah gagasan War Rock. Inilah habuan khas buat lu orang semua yang setia di siaran. Apa? Lu belum subscribe? Apa lagi tunggu? Klik subscribe sekarang dan tekan butang loceng. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini. Jom kita kembali ke era pertengahan 80-an. War Rock, salah satu gagasan yang sering diceritakan oleh peminat rock negara disebabkan statusnya yang amat langka. Namun dalam kelangkaannya War Rock, gagasan ini sebenarnya antara yang banyak melahirkan kumpulan-kumpulan yang cukup berpengaruh. Antaranya Iklim, Madison, Dynamik, Cakrawala dan Kejora. Akan tetapi, langka tetap langka. Maklumat mengenai War Rock yang sedia ada di mana-mana platform tersangatlah terhad. Idea penciptaan CD gagasan War Rock bermula pada tahun 1986. Hasil daya ilham Mr. Lim dari syarikat rakaman berpusat di Seremban Negeri Sembilan, iaitu Mutiara Records, yang melihat kejayaan serta kemeriahan yang terhasil dari album Battle of the Bands 1986. Mutiara telah bekerjasama bersama anak lelaki seniman nombor 1 negara, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, iaitu Allahyarham Nasir, untuk menghasilkan album projek yang dinamakan War Rock. Nasir yang pada masa itu sedang bekerja dengan Mutiara Records sebelumnya, banyak memberi lesen pengeluaran semula album-album hasil kerja arwah bapanya kepada Mutiara Records. Kini diberi kepercayaan untuk menghasilkan album berkonsepkan rock yang di luar kebiasaan pengaruh muziknya, sambil dibantu oleh seorang komposer serta gitaris berbakat dari Terengganu yang baru dikenalinya sewaktu di Kuala Lumpur, iaitu Umaru Embong atau DOS. Mereka bersama-sama merangka untuk projek album rock untuk Mutiara Records. Hasil pertama mereka adalah menerbitkan album solo seorang vokalis rock baru yang berbakat dari Negeri Sembilan. Beliau tidak lain tidak bukan adalah Hatan pada tahun yang sama, yang turut diterbitkan bersama Mahzan B. Nasir bersama Umarul kemudiannya mula merangka untuk projek album split atau kompilasi yang dipersetujui mereka diberi judul nama War Rock. Untuk projek ini, Umarul telah membawa masuk dua kumpulan dari Terengganu, iaitu The Kids yang pada masa itu merupakan kumpulan rock paling popular dari Terengganu, dengan barisan Samri vokal, Kama drum, Mohalim bass, Fadil gitar, serta kumpulannya sendiri iaitu Midnight. Pada awalnya dibarisi oleh Umarul sendiri dan Azhar di posisi gitar. Ya, Azhar itu adalah Ustaz Azhar Idrus, Sohok vokal, Nazri Pure drum dan Nazri Boyo bass. Manakala Nasir pula membawa kumpulan Madison yang dibarisi oleh Ijam vokal, Ija Dahami gitar, Han bass dan Ajo drum. Dari hasil scouting beliau bersebagai wakil Negeri Sembilan sendiri, dan kumpulan Pratayuda dari Kuala Lumpur, yang pada masa itu merupakan kumpulan Hatan sendiri sebagai vokalis dengan ahli-ahlinya, Mukris Aboy gitar, Yahya drum dan Joe bass. Keempat-empat kumpulan ini mula merangka lagu-lagu sendiri untuk rakaman mereka yang bermula pada lewat 1986, dengan kebanyakan mereka berkampung di studio Mutiara di Seremban. Bagi kumpulan Midnight pula, disebabkan ahli-ahli asalnya ada yang tidak dapat memberikan komitmen untuk meninggalkan Terengganu, hanya Umarul dan Nazri Boyo sahaja ke Seremban, mereka terpaksa menggunakan hikmat ahli-ahli dari The Kids untuk memenuhkan rakaman lagu mereka, yang mana kedua-dua lagu tersebut merupakan ciptaan Nazri Boyo serta dinyanyikan oleh beliau. Akhirnya, pada tahun 1987, album bersiri gagasan War Rock yang pertama hinggap juga di pasaran di bawah terbitan Mutiara Records. Alright, War Rock antara gagasan album kompilasi atau split yang cukup dinantikan ramai untuk direview. Ya, tibalah masa untuk kompilasi War Rock. Yang best ni bila kita cerita pasal War Rock ni, seperti yang dah gua ceritakan tadi, kita akan unlock ataupun buka kunci kepada beberapa kumpulan di dalam CD War Rock ini. War Rock 1, seperti kita semua tahu,
Midnight dan The Kids menjadi iklim, betul tak? Pratayuda ada ahli menjadi FRU, ada ahli menjadi Chris Madison. Siapa tak kenal kumpulan ni, cukup popular. Satu-satunya kumpulan di dalam album ini yang masih kekal menggunakan nama sama selepas mereka membuat album, kan? Jadi pendek kata, untuk Warrock ni, ketiga-tiga sirinya gua boleh katakan 80% lah ahli-ahli kumpulan dia gua dah berjaya temu bual. Jadi sebab tu gua berani nak release cerita pasal Warrock ni. Ya, ulasan ini sangat penting untuk kita dapat maklumat daripada ahli-ahli sendiri. Kalau tak dapat maklumat daripada ahli sendiri, takut nanti maklumat yang kita kongsikan tu salah. Tak syok lah, kan? Cuma nak jujur bagi tahu kata, dalam keempat-empat kumpulan ini, Pratayuda ni gua dapat maklumat sikit lah. Tapi tak apa, pasal kita cuma nak cerita macam mana, siapa line up dia, kan? Tentang album Warrock ini sendiri, kan? Jadi sebenarnya gua hanya dapat berjaya berbual dengan Aboy, ataupun nama sebenarnya Mukris. Inilah. Kemudiannya adalah gitaris kumpulan Chris, kan? Tak sangka, kan? Selama ni kita tengok inlay Warrock ni, kita tak perasan ini adalah Aboy Mukris sebenarnya. Gua perasan masa brother Aboy ni ada post dekat Facebook dia. Dia letak gambar Pratayuda ni, dia kata kenangan di tahun 1986-1987. Baru gua tahu lah, rupanya ini Aboy Chris. Ya Allah, tak pernah nampak, tak pernah perasan sama ni. Kita semua tahulah pasal Hatan dan Datuk Hatan. Tapi untuk interview Datuk Hatan, gua masih belum dapat akses. Maklumlah itu level tinggi, kan? Okey, lagi satu adalah kumpulan Madison. Madison ni, mungkin lu orang semua masih ingat, tahun lepas ke 2 tahun lepas, gua ada buat video dengan Ija Madison, gitaris kumpulan Madison lah, yang cukup popular dengan dia punya skill Malmsteen dia, skill neoclassical dia, kan? Tapi sebenarnya daripada saat itu hingga ke hari ini, gua masih belum berjaya untuk menembus bual sepenuhnya Brother Ija. Dan pada gua, Brother Ija memang adalah orang yang cukup penting untuk ditemu bual. Sebab beliau lah Madison sejak daripada awal lagi. Sebab daripada berdasarkan perbualan ringkas gua dengan dia, sewaktu gua jumpa dia di Port Dickson, pada masa tu memang dia mengaku kata dia adalah antara pengasas kumpulan Madison lah, bersama-sama dengan abang dia. Cuma gua tak pasti kelima-lima ni adakah orang yang sama di dalam album pertama mereka tahun 1988, kan? Tapi gua pun ada forward dekat dia skrip ni. Cuma buat masa ni beliau belum lagi reply lah. Brother Ija ni sibuk orang dia, kan? Sebenarnya dah banyak kali dah gua cuba nak korek cerita pasal kumpulan Madison daripada dia, tapi dia selalu sibuk. Jadi tak apalah, kita kasih release lah dulu, kan? Macam mana pun. Cuma kalau nak buat kisah pasal kumpulan Madison secara sepenuhnya, memang kena tanya dia lah, kan? Sebab itu cerita dia agak heavy, kan? Cerita dia mesti lengkapnya. Macam Warrock ni kita sentuh sikit je, so tak apa. Midnight dan The Kids. The Kids ni adalah kumpulan asal kepada Kama dan juga Mohalim daripada Iklim. Manakala Midnight adalah kumpulan asal kepada Umarul. Seperti yang gua dah cerita tadi, Midnight yang di dalam gambar ini sebenarnya adalah ahli-ahli The Kids juga. Sebab menurut Umarul, gua pun tak sangka Umarul sanggup layan gua. Sebab dia pun antara orang yang cukup penting juga dalam industri kita, kan. Terima kasih banyak abang Umarul. Tak sangka lah abang sanggup layan gua, kan. And, jadi menurut Umarul, Midnight yang sewaktu di dalam rakaman Warrock ini terdiri oleh beliau sendiri, gitar, dan juga pemain bass dia iaitu Nazri, yang juga turut menyanyi lah. Hanya diorang dua saja yang turun ke Seremban sewaktu rakaman. Ahli-ahli lain termasuk Ustaz Razak Hidros tak dapat nak turun lah, sebab diorang tak dapat nak melepaskan komitmen diorang di Terengganu. Jadi pendek kata, kat gambar ni sebenarnya memang tak ada Ustaz Razak Hidros lah. Ini adalah Midnight yang merupakan gabungan ahli daripada The Kids. Jadi The Kids ni yang gua dapat temu bual adalah penyanyi ni lah, Brother Samri. Dia pun macam tak sangka lah orang masih ingat The Kids, kan. Kena ingat brother The Kids ni. Pasal The Kids ni, kalau kita cerita pasal rock Terengganu, The Kids adalah kumpulan nombor 1 bagi negeri Terengganu sebenarnya. Dia orang yang paling top pada masa itu, dan dia orang yang conquer Battle of the Band di sana sini pada masa tu. Yang masuk pertandingan juara rock
Battle of Rock Malaysia dekat Merlin Hotel JB, dekat Ampang Park tu, The Kids lah. Mereka lah kumpulan yang mengharumkan nama negeri Terengganu sebenarnya. Jadi bukan Iklim yang patut kita ingat saja, tapi adalah The Kids juga. Sebab menurut sejarah, mereka lah yang pertama sekali kan, yang pecah keluar daripada negeri Terengganu sendiri. Okey, jadi inlay borok ni memang sangat simple, tapi tetap ada dia punya charm dia lah, ada cantik dia kan. Jadi kalau kita nak tengok maklumat-maklumat pencipta lagu semua, hanya ada dekat bahagian lirik, dekat depan tak ada. Kalau lu orang perasan, Warok 1, Warok 2, Warok 3 inlay dia sama je kan. Tapi tak apa, kita tunjuk Warok 1 dulu, Warok 2, Warok 3 nanti bila kita cerita pasal album tersebut kemudian. Jadi kat sini lu orang semua boleh tengok lagu-lagu memang 100% adalah ciptaan mereka sendiri, rakaman mereka sendiri, tanpa penggunaan sessionis, tanpa penggunaan komposer. Pasal apa, Mutiara Records ni, dia orang ada dia orang punya studio record sendiri. Nampak? Studio rakaman Mutiara Studio. Jadi nak buat apa panggil sessionis kan? Kalau boleh bedal band boy, main salah tak apa, main je, main sampai seminggu buat rakaman pun tak apa. Ini studio sendiri kan, apa mahal kan, nak bayar sewa buat apa. Jadi itulah kelebihan album Warok. Jadi kalau orang kata alah band-band rock ni semua tak kerti main sendirilah, semua pakai sessionis. Brother, lu dengar album Warok 1, 2, 3, 3 memang tak ada sessionis langsung, semua main sendiri kan. Jadi kat sini ya, lagu-lagu memang semua ciptaan mereka sendirilah. Kita boleh tengok nama-nama ahli ada Sengsara Timur Tengah ciptaan oleh Joe. Joe ni adalah pemain bass kumpulan Pratayuda. Diderai Kerinduan. Yang Medicine ni memang gua tak tahulah, pasal gua tak dapat nak bual dengan Brother Ija. Ada nama-nama seperti Yuzi. Pengetahuan gua tak ada line up Medicine di zaman album yang mempunyai nama Yuzi. Jadi tak pasti, mungkin itu adalah kawan-kawan staman diorang ke, ataupun line up asal ke, bawah alam, tak pasti. Okey, kesucian abadi Aboy dan Joe, kita boleh nampak Aboy Mukris lah, Aboy Chris, dan juga Joe, iaitu pemain bass kumpulan Pratayuda jugalah, seperti yang diceritakan tadi. Ingatlah lagu Medicine, Syamsul pun tak tahu siapa, sebab tak tahu siapa yang nama tu di dalam kumpulan Medicine. Ketenangan Hidup Din dan Kids, tu kumpulan The Kids sendiri. Kesepian Nazri, ni adalah lagu Midnight, dan Nazri ni adalah penyanyi kumpulan Midnight jugalah, selaku pemain bass juga. Siapa dia, lagu The Kids sendiri. Lagu ini semua orang tahu lah kot. Jadi lagu Siapakah Pengembara Itu, dia jadi Amarah, Amarah Menyesalinya, dia jadi lagu Iklim Amarah. Inilah struktur asal lagu Amarah Iklim. Dunia Materialistik, ciptaan lagu kumpulan Midnight, ciptaan Kama, pemain drum kumpulan Kids dan juga pemain drum kumpulan Iklim, seperti kita semua tahu. Tangisan adalah lagu ciptaan Datuk Hatan sendiri dengan liriknya oleh Aboy Mukris lah. Bantulah Aku, ni lagi satu nama yang gua tak pasti siapa, Alip Medicine. Tak tahulah, mungkin kawan-kawan taman dia orang ke apa, bawah alam, gua tak pasti, pasal Ija tak jawab gua kan. Okey, jadi inlay layout memang samalah, Warok 1, 2, 3. Nanti lu orang tengoklah, kemudian gua akan tunjuk. Dengan cover depan dia lukisannya agak funny sikit, agak lucu, tak apa-apa sikit nampak kan, dengan roket comel dia macam tu. Lepas tu orang ni apa ni, orang zaman batu ke apa. Tak tahulah kenapa lukisan dia, lukisan grade C ke grade D pun boleh kata lah. Memang hodoh lah sebenarnya, lukisan dia tak cantik kan. Tapi tak apalah, nampak macam zaman purba sikit lah kan. Nampak betul-betul old school lah kat situ kan. Bahagian ni cantik lah kan. Dia bubuh warna layout warna biru. Lepas tu ada tampal 4 kumpulan kat sini punya gambar, di mana gambar poster mereka juga menggunakan gambar yang sama lah. Yang masih simpan poster dia, yang gua ada letak dekat dalam video ni, adalah Brother Samri, vokalis kumpulan The Kids. Itu poster beliau. Alright. Oh ya, lagi satu benda yang gua nak titik beratkan. Kita boleh tengok bahagian penerbit, tulis Nasir P. Ramli seorang-seorang, padahal Umarul pun terlibat juga sebagai penolong penerbit. Tak tahu kenapa tak ditulis nama dia kat sini. Jururakam YM Wong ni adalah Mr. Wong, orang Mutiara Record sendirilah. Jadi faham-faham lah, mixing, mastering semua buat sendiri oleh syarikat rakaman yang memang tak tahu apa-apa pasal rock. Jadi faham-faham lah sound dia kenapa bunyi macam ting kosong kan. Okey, yang ni stiker dia dah tercabut, jadi gua tak dapat nak tunjuk dia punya layout asal dekat stiker kaset dia.
Dah koyak dah. Tapi pendek kata, Warok 1, Warok 2, Warok 3 dia punya stiker layout dia sama je, tak ada beza. Kalau lu orang nak tengok stiker dia macam mana nanti, tengoklah kat Warok 2, Warok 3 nanti gua akan tunjuk. Sebab yang kedua-dua Warok 2 dan Warok 3 gua, dia punya stiker dia masih elok lagi lah, tak terkoyak lagi. Layout dia sama je, tak ada beza pun. Okey, jadi tanpa buang masa, disebabkan ketiga-tiga Warok tidak mempunyai copyright, jadi kita ulas. Pertama kali ku lihat wajahmu, hati ini rindu selalu. Mungkin ini sebagai tanda cinta kita berulang. Seharusnya cinta kau beri semerbak bunga mewangi. Harapanku cintamu suci, tapi sayang kau berubah hati. Tapi kini tiada lagi kau pergi tinggalkan diriku. Harapanku untuk bersamamu kini hancur musnah. Tinggalkan diriku, harapanku untuk bersamamu kini hancur musnah. Tinggallah bunga pujaanku, walau hati masih merindu. Seandainya kita bertemu, hanya menambah haruslah waspada, jangan sampai digoda oleh setan dan durjana. Sampai jika terlanjur, jika ianya berdosa, kepadanya kita semua meminta ampun, memilih cara hidup yang hati-hati. Dunia yang penuh pancaroba, ingatlah
kau lukakan hatiku ini dengan janji manismu. Oh, mungkinkah ini kesalahanku? Album Warok dikabarkan mendapat respon yang agak baik, mungkin kerana dikeluarkan pada tahun yang tepat, yakni 1987. Di saat ledakan rock dan heavy metal Melayu mulai mendominasi di kalangan anak muda. Banyak remaja pada masa itu dikabarkan membeli kaset ini dari buah mulut rakan-kerakan, menjadikannya antara album wajib dimiliki selain dari Battle of the Bands dan genre-genre rock pada masa itu. Pun begitu, kualiti rakaman Warok sering dipandang tepi, kerana jika dibandingkan dua album lain itu tadi, kualiti bunyi yang ditonjolkan Warok dilihat lebih rendah. Meskipun demikian, album ini menjadi pengukur awal buat kebanyakan kumpulan-kumpulan serta ahli-ahli yang terlibat. Kumpulan Madison seperti semua sedia maklum, kemudiannya berjaya menjadi salah satu nama yang cukup dikenali dalam industri. Memenangi finalis dalam pertandingan Battle of Rock Malaysia pada 1987, sekaligus mendapat peluang rakaman di bawah penerbitan M. Nasir. Kumpulan Pratayuda biarpun berpecah, namun ahli-ahlinya juga berjaya dengan vokalisnya Hatan, kemudiannya bergabung bersama kumpulan barunya FRU, serta menempah nama sebagai salah seorang penyanyi rock popular negara. Gitarisnya Mukris Aboy juga beberapa tahun kemudiannya berjaya bersama kumpulan Chris. Manakala pecahan kumpulan Midnight dan The Kids pula kemudiannya, seperti semua tahu, menjadi kumpulan Iklim. Tetapi semua ini adalah kisah untuk episod selanjutnya. Warok meskipun dengan kualiti rendah rakamannya, namun tidak boleh dipandang tepi, kerana gagasan ini merupakan salah satu gagasan yang cukup penting dalam industri muzik rock negara. Kejayaan Warok pertama ini juga membuatkan Mutiara Records dan Nasir P. Ramlee meneruskan lagi dengan projek Warok yang seterusnya. Bagaimana terjadinya Warok yang kedua dan ketiga, semua itu akan diceritakan di dalam episod yang seterusnya. Pastikan lu orang semua kekal di dalam siaran yang menarik ini. Rock terus rock. Setelah diriku merintih kesedihan, bagai